So nak tunggu bas kita. Jambin Park House. So belakang kita ni Port Keelung Port. So now datang balik kedai tadi. Sebab sini je yang halal, yang lain susah nak cari. Day 3 in Taipei. Nak check out. Check out. Now baru pukul 7.40. Dah cerah macam ni dah. This is the Keelung City. So nice. Bertemu kembali guys. Jadi hari ni kami nak sambung perjalanan ke Yehlu Geopark, salah satu nature place yang cantik bagi kami. Walaupun pada ketika ini hujan turun dengan lebat sekali, tapi kami tetap meneruskan perjalanan untuk melihat keindahan Yehlu Geopark. Yang hujan. Tapi macam nak panas ni. Macam nak panas. Yang ni cantik yang. Cantik yang ni, sumpah cantik. Dah sampai. Kita mengalami traffic jam kat depan. Jadi untuk tiket masuk ke Yehlu Geopark adalah berharga sebanyak 120 Taiwan dollar seorang, dan ini adalah map yang kita boleh lihatlah dekat dalam video ni. Kalau nak cerita pasal Yehlu Geopark untuk kali ini, tempat ini memang menarik sebab bukan sekadar taman batu, dia sebenarnya macam muzium geologi terbuka di tepi laut Taiwan. Yehlu terletak di Wanli District, New Taipei City, di kawasan tanjung yang memanjang masuk ke laut. Bentuk muka bumi yang pelik dekat sini terbentuk selama ribuan hingga jutaan tahun melalui gabungan hakisan ombak, angin dan monsun timur laut, cuaca dan perubahan suhu serta hakisan batuan yang berbeza kekerasan. Sebab itu kalau tengok dekat sini ataupun sesiapa yang berhajat untuk datang ke sini, batu-batu kat sini nampak macam cendawan, lilin, kasut, kepala manusia dan sebagainya. Jadi untuk kali ini kita akan pergi melihat Queen's Head. Sebab Queen's Head yang paling famous, sebab kita tak tahu berapa lama dia akan berada di situ.
Walaupun pada ketika ini cuaca dilihat agak cantik, tetapi ianya boleh berubah dalam sekelip mata memandangkan pada bulan ini adalah bulan taifun yang ada di Taiwan. Di Yahlu Geopark juga terdapat beberapa kemudahan, terutamanya untuk yang Muslim. Ada terdapat surau dan tandas yang mempunyai bidet. Nature. Ini memang. So ini adalah the crystal long ago. So dia terbentuk sejak 6,000, bukan 6,000 lah, 6 juta tahun lepas. So ini adalah Queen's Rock dan kami sempat bergambar lah. Basah Lenshore, Typhoon San Francisco. Hujan. Okay, right now. Kami meneruskan perjalanan ke perhentian bas Tiao Shi, sebuah perhentian bas ataupun spot bergambar yang boleh kata cantik lah kalau cuaca panas. Tiao Shi. Dah sampai stesen bas Stesen bas ikonik. Semua orang tengok gambar sini. Kita ada sedikit situasi tadi di mana kami cuba untuk mengambil gambar di perhentian bas tadi, tapi sebilangan turis yang berada di situ tidak memberikan kerjasama dan akhirnya kita terpaksa buat keputusan untuk kembali ke Taipei melalui MRT Tamsui. Kat ni Nak balik Taipei Main Station. dari Tamsui. Dari Tamsui. Plan initially nak tengok sunset, tapi Sunset pun tak ni. Dari MRT Tamsui, kita akan ke MRT Taipei Main Station semula untuk kita menginap di hotel yang kita telah duduk pada hari pertama. So, ni bilik. Ni hari ketiga lah kat sini. So nak balik lah. Pergi balik flight malam. Okay lah, sama je lah. Nampak besar. Nak pergi mana yang? Fried Chicken Master. Lapar tapi tadi tak makan. So nak pergi Chicken Master cawangan lain lah. Terpaksa tunggulah. Nasib baik ada stesen dekat sikit. ni payung harga RM45. Kita orang bersusah payah cari fried chicken master sebab tak makan dari pagi. Finally is halal. Now makan dekat Fried Chicken Master. Daripada pagi tadi tak makan. Sedih lah. It's a halal.